Inna nahnu nazzalna dzikra. Surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami menurunkan zikir. Quran sebuah tu zikir. Sebab tu Quran ni banyak nama. Kalau nama banyak ni kerana fungsi dia banyak, tugas dia banyak. Anak kita sayang kat apa ni, Aisyah pun kita beri nama, si comel kita beri nama, si manis kita panggil nama, si macam-macam si kita bubuh ni kerana banyak fungsi anak kita. Tengok dia suka kat kita kata si apa, si manis. Tengok dia si apa ni, si comel. Tengok dia ni pandai kat si berapa lagi bubuh kita. Jadi bubuh nama banyak. Allah Ta'ala bubuh nama Quran dia ni Al-Quran, Al-Kitab, dia panggilnya Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami 3 kali Nabi Tuhan ulang nurunkan zikir. Quran tulang ni zikir, mengingatkan banyak benda-benda hak manusia tak tahu jadi tahu kerana Quran ayat. Banyak benda hak manusia terlupa jadi teringat kerana Quran disebut. Jadi dari aspek ni Quran dipanggil az-zikr. Surah Al-Hijr ayat 9.